Seorang anak tidak beri duit pada ibu bapa yang sudah tua. Ibu bapanya sudah mampu untuk tanggung kehidupan seharian mereka. Dengar baik-baik. Jika ibu bapa kita bukan fakir miskin, anak sunat beri duit atau hadiah. Faham tak? Jika ibu bapa kita bukan fakir, bukan miskin, faham? Sunat beri hadiah, beri duit dan sebagainya. Tetapi jika ibu bapa kita miskin, wajib kena beri kadar mana yang boleh supaya dia tidak miskin. Contoh, kita duduk di Pelong ni senang sikit. Mak kita duduk di apa benda no Sengatong ni susah. Contoh, mereka dua orang, mak dengan ayah kita nak 1,000 sebulan, tapi tak dapat. Dapat 600 je sebulan. Mak dengan ayah kita hak duduk Sengatong. Anak hak Pelong ni wajib kena tambah 400 riyal biar jadi 1,000. Tak tambah berdosa setiap bulan. Faham tak ke? Tu nafkah wajib atas anak bila ibu bapa miskin. Dah kita beri dah. Lepas tu kena dengar, tak tahu. Tak tahu Ustaz. Dia main tak tahu gitu. Datang dunia boleh jawab tak tahu. Dalam kubur, tak tahu. Kapau. Isu cerita kepala. Nyanda di macam kubur. Nak? Dia kalau atas dunia kau tua tak kena bahang. Pasal tua dah. Dalam kubur kena. Tak kira tua pun. Faham? Atas dunia kalau orang curi, curi di Pelong ni habis piti orang. 1,000 malam hilang. Tiba-tiba kepuk dapat. Umur 32. Orang bersu. Orang kata orang kata tak? Kata dah umur 32. Kalau umur 115, orang kata tak? Tak, dalam siang dia. Faham? Dalam kubur umur 400 kena kata. Faham? Kerana muka nakir tidak ada kasihan belah. Faham? Kerana tugas dia soal dan azab. Tapi sungguh banyak kita ni tak ingat ibu bapa. Ibu bapa senang tak ada masalah dah. Ibu bapa susah. Dah. Beli baju raya tak ajib beli gemuk. Kasut raya ayah tak ajib beli. Ayah kita ni bukan minta mahal-mahal. Beli lah baju selang dia badan dah. Betul tak? Nah, nak raya haji dah ni, beli baju ke ayah selang. Pasang malang, gambar adudu. Nak, ada masalah dah. Suka ayah, anak aku ingat aku pada baju puluh riyal. Betul tak? Ada kita. Kalau kita beli sama ke beli? Bini. Apa macam gaduh bini. Sombak pagi petang sombak lauluk muak bini. Bini tu mata dak kejang, mata dak celik lagi munyak tu. Malam mata kejang dah munyak lagi. Faham lagi. Nah, banyak sekali beli sepik, sejabe, habis bikin gitu. Bukan salah beli ke bini, dak ingat ke ibu bapa. Betul tak?